Kalau korang nak tahu, kan, antara kelebihan kopi Kulim ni adalah kenapa? Dalam ni dia ada garam bukit ke tak? Dia ada garam bukit dalam ni. Selain daripada sanca inci lah. So kalau pagi-pagi minum segelas ni, memang kemas ya. So salah satu ni kopi Kulim ni dia macam produk kesihatan jugalah, pasal dia ada garam bukit, dia ada santan inci dan juga batu sauda pun ada dalam ni. Makcik-makcik yang ada masalah apa orang kata gula dalam darah tu tinggi, yang risau nak minum kopi Kulim ni, pasal apa, dia ada stevia. So manis stevia ni dah ada dalam kopi ni, tengok ni. Bau dia tu. Menyengat. Bismillah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Rasa tu. Dia punya apa tu, buah serbuk Kulim dia tu. Memang sedap lah. Manis dia, manis stevia dah ada dalam ni. Tak perlu risaulah pasal gula tu. Dah ada dah stevia. Makcik-makcik yang takut nak minum kopi tu, try ni. Kopi Kulim ni. Sekali plus dengan sanca inci. Dalam ni ada 15 cincin. So minum sehari tu sekali je lah. Okay, dapatkan segera kopi Kulim ni.